Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abrar bin Azhar. Nombor matrik 080395. Kita boleh tengok kat sini. Hari ini saya akan bentang tajwid dan saya akan bagi dua contoh hukum tajwid dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 25 dan ayat 26. Okey, yang pertama daripada ayat 25, kita akan membahaskan tentang hukum ifak hakiki. Ifak, macam kita tahu kan, ifak hakiki ni dia berlaku kalau nun sakinah dengan tanwin berjumpa dengan huruf-huruf ifak hakiki. Huruf ifak hakiki ada 15. Ya, ini dia dia. Okey, sekarang kita masuk kepada contoh. Contoh dalam ayat 25, jannatin tajri. Jannatin tajri. Okey, hukum dia, hukum tanwin bertemu dengan huruf ja adalah terjadi ifak hakiki dan perlu dengan dua harakat. Jadi maksudnya kalau tak kisahlah, kalau nun sakinah atau tanwin bertemu mana-mana huruf ifak hakiki, dia kena dengung dua harakat. Contoh lain, min samaratin. Min samaratin. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Kita ambil daripada surah Al-Baqarah ayat ke-26, iaitu hukum tajuk dia idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni ada dua huruf, iaitu lam dengan ra. Kalau kita tahu idgham bila gunnah ni dia tak perlu dengung, tapi dia kena masukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf lam atau ra tu. Kita tengok contoh. Contoh dalam ayat 26, mir rabbihim. Hukum dia, hukum nun sakinah bertemu dengan huruf ra adalah terjadi idgham bila gunnah dan tidak perlu dengung. Jadi kita hanya perlu memasukkan dia ke dalam huruf tersebut. Sebab kalau kita tengok sini, idgham bila gunnah memasukkan tanpa ada dengung. Kita perlu masukkan huruf tu tanpa dengung. Contoh lain adalah wawailul lahu. Wawailul lahu. Itu dia daripada saya. Assalamualaikum.